Nak tanyalah kan, aku seorang je ke yang gunakan iPhone sebab video dia cantik, tapi kalau bab gambar ke, zoom ke dan ada beberapa benda lain macam tak cukup puas. Jadi aku ada gunakan Honor 600 Pro selama lebih kurang 2 minggu dan ini adalah perbezaan ataupun kelebihan yang aku nampak berbanding iPhone 17 Pro. Jom aku tunjukkan. Yang pertama, AI Honor yang makin banyak. Mungkin ramai yang cerita pasal Magic Portal dan juga AI image to video sahaja. Memang betul lah, siap boleh prompt, kau boleh letak sampai 2 ke 3 gambar. Benda ni sebenarnya aku suka juga. Tapi sebenarnya ada satu button yang lagi menarik dekat tepi body Honor 600 Pro ni, iaitu AI button. Dekat bahagian setting, engkau boleh set up lah macam mana cara nak gunakan button ni. Tapi engkau kena tahu ada 3 AI yang terbaru. AI Setting Agent. Benda ni kau boleh type ataupun gunakan suara untuk bagi arahan dekat bahagian setting. Contohnya nak on hotspot ke, nak naikkan volume ke, ataupun nak off Bluetooth dekat sini. AI Photo Agent. Engkau boleh edit gambar kau dengan setup AI yang sangat banyak lah. Dan tak lupa juga, engkau boleh juga prompt. Katakanlah tiba-tiba datang idea, contohnya macam aku, gambar ni biasa saja tapi aku nak ada rimau sekali. Nampak tak? Dia boleh buat juga dekat sini. AI Memories. Mungkin sebelum ni engkau hanya screenshot tanpa sebab, tapi kali ni dia boleh ingat apa yang kau screenshot semudah tarik pakai 3 jari dari atas ke bawah. Dan kali ni engkau siap boleh buat kemas lah, siap ada folder. Jadi kau tahu lah ini screenshot sebab apa, kau boleh kemaskan lah dekat sini. Yang kedua, chipset Snapdragon 8 Elite yang memang sangat sesuai untuk buat gaming dan juga multitasking berat, dan dia gabung juga dengan bateri yang agak besar, 7000 mAh. Tak cukup dengan tu, charging kabel dia sampai 80 watt, wireless charging sampai 50 watt. Dua-dua dah laju sangat ni. Dan untuk reverse charging pun, nak jadikan phone ni macam power bank, ada juga, ada sampai 27 watt. Yang ketiga, screen Honor memang agak terang. Dia punya brightness nits dia sampai 8000 nits. Jadi setakat nak gunakan phone ni dekat outdoor waktu tengah hari memang tak ada masalah. Dan bagi yang suka main phone malam-malam, eye comfort display dia ni memang sangat membantu jaga mata korang. Yang keempat, bahagian kamera. Aku tak nafikan iPhone 17 Pro punya kamera memang dah agak bagus, tapi Honor 600 Pro dia ada AI super zoom yang kau boleh zoom sampai 120 kali. Siap ada bantuan AI. Walaupun jauh masih lagi nampak cantik lah gambar ni, okey? Tak percaya? Tengoklah hasil gambar aku ni. Dan percaya tak, gambar-gambar yang aku snap ni, aku snap tanpa menggunakan tripod. Sebab apa? Stabilizer dia yang baru ni memang sangat membantu. Dan bagi penggemar gambar malam, jangan risau, AI enhancement yang ada waktu siang tu sama juga waktu malam pun ada juga. Yang terakhir, ini sama macam akulah. Katakanlah kau masih lagi gunakan ekosistem Apple, contohnya MacBook ataupun iPhone, jangan risau, Honor Share kali ni aku nampak makin mudah nak connect. Semudah engkau tap je phone Honor dekat atas iPhone macam ni, nampak tak? Nak hantar gambar, nak hantar video, memang sangat laju. Bahagian harga, Honor 600 Pro memang jauh lagi murah berbanding iPhone 17 Pro. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Baik beli tak Honor 600 Pro yang terbaru ni, ataupun